So hari ni progress Icon Farm. Korang tengok sekarang kalau korang perasan dekat lorong ni sedikit cacah marba. Jadi jom kita bersihkan sekejap dah halang kita kat sini. So ini adalah blower. Bukan hair dryer. Blower tu apa? Tapi dalam mesin punya bentuk, okey? Jangan kata kena tarik ni 3 kali, main-main dulu lepas tu baru dia akan hidup. Tapi aku ni adalah wanita. Diorang macam tipu tapi kita cuba dah sekali Susah lah benda ni. Macam mana korang buat? Kenapa nampak senang? Nampak? Nampak? Okay, sejom kita bersihkan kawasan dalam. Gitu dah nampak dia. Allah, minta maaf dah aku. Dia nak bersihkan dalam ni supaya bila orang salah nak okay. Aduh. Kena pergi sampai tu. Sampai kita korang minta. Okay. So nak tutup dia, baru disebutkan je ni. Macam peluat. Macam peluat. Okay, so jom. So lepas dah habis blow semua, barulah kita sabar nak bagi makan. Diorang lapar. Diorang semua lapar, diorang tak makan lagi. So silapnya kalau diorang tengah lapar, kalau korang lalu, diorang akan pergi dekat korang. So sekejap lagi kita akan bagi diorang makan. Tim pun tengah preparekan diorang punya breakfast. So sekejap lagi diorang semua akan makan. So kita bagi diorang makan, okay?